Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so kini Zurich Takaful menawarkan unlimited towing kilometer servis untuk motosikal 350cc ke bawah dan juga kereta anda. So dapatkan harga hari ini bersama saya Bob YP di Zurich Takaful. Terima kasih. Assalamualaikum and good morning YouTube. So hari ni guys, hari yang ketiga saya berada di Maep. Macam ni lagi guys, hari yang ketiga kau ambil kau. Punyalah ramai orang. Saya rasa kalau dulu 10 tahun yang lepas dulu, saya rasa tak mungkin Dewan ni akan penuh macam ni. So sekarang ni kita dah nampak dah penerimaan rakyat Malaysia dengan motosikal yang diimport daripada China. Dah semakin orang boleh beri peluang. Dulu saya rasa tak ada. Takkan kalau kata dulu lah, 10 tahun dulu ke 12 tahun dulu ke, kalau kata buat exhibition macam ni, belum tentu lagi lah orang datang. Lain macam dia pergi dia. Okay. Nak berjalan pun ramai orang ni. Jalan. Ada beberapa buah motosikal baru juga yang baru sampai. Dan apa yang saya diberitahu hari ni, motor Griffin dah boleh test ride. So siapa berminat nak test ride motor Griffin 250 dah boleh. Tapi itulah video saya ni lambat pula keluar kan. Ramai guys. Ramai. Tapi okey macam ni, jangan terlampau sesak sampai nak tengok motor pun tak boleh kan. Bagi saya lah jenis yang tak boleh pergi tempat ramai-ramai. Saya kan introvert. Aduh hai. Ramai guys, ramai. Ni motor paling popular lah orang tengok. Booth paling popular sekali, ZX Motor. Semua orang nak datang nak tengok. ZX motor display. Semua orang nak tengok. Tapi itulah, hai, apa khabar? Itulah semua orang nak tengok. Tapi motor ni yang 820 double R. Ramai orang. Berpusu-pusu. Oh, Assalamualaikum tuan. Oh, sarapan malam. Apa khabar sarapan malam? Selamat Hari Raya. Oh, sarapan malam ada di sini ya. Ada. Sarapan malam plus one ada. Aduh. Ha? Itulah dia dengan cerita ada orang kena game. Wife saya cerita patutnya pergi Penang. Penuh cuci sekolah, faham. Kita tinggal in di belakang. Betul. Ya. Mahal, membazir, lepas tu balik. Balik dah datang sini dah. Okey. Ya saya. Betul. Saya lah orang je. Okey guys, so hari ni ada motor baru sampai FB Mondial. So inilah dia motor Mat 452. Didatangi dengan motor trail motor cross ni, ada lompat-lompatnya motor. Dan juga ini satu motor ni nama dia Piega 452, pun enjin yang sama tapi tengok dia punya sport rim dia macam cerita Judge Dredd. Macam cerita From the Future lah rim dia. Single arm. Nampak memang menarik guys. Untuk orang yang suka hyper motard, hyper naked, inilah dia rupanya. Kawan saya Roger ketinggian 169 pun dia selamba bawa motor ni. Dia kata nak wheelie pun boleh, no problem, tak takut man. Dia kata solid. Ni pun kawan saya juga daripada Ibit Motor. Jangan lupa subscribe TikTok dia. Jangan subscribe saya, subscribe Bob YP. Okay, so inilah dia motor. Orang yang nak trail boleh. Harga tak tahu berapa. Dia semua just motor untuk pameran. Tapi tak bila dia orang nak betul-betul umumkan tak tahu. Dia dengan exhaust dia macam ni. Layan. Saya memang kalau exhaust ada dua, memang saya rasa lemah. Memang goyang lah lutut. Cair. Pasal tu saya suka motor YP. Dua exhaust. Apa motor yang dua exhaust memang saya tak boleh tahan. Kelemahan saya, kryptonite saya cair, mudah cair. Saya lemah. Saya mudah cair. Ni dia.
Dek, tinggi berapa, Dek? 170. 170 boleh nak sampai kaki. So tak ada masalah. Okey, jom kita tengok lagi apa lagi yang boleh disajikan hari ni. Alright, let's go. Okay guys, so sekarang ni kita dekat booth Motor World. Kita akan menghadapi satu pelancaran lagi, iaitu Komine. Katanya ada beberapa buah jaket terbaru akan dilancarkan pada hari ni. So kita tengoklah macam mana kejap lagi di Malaysia Bike Show pada 31 hari bulan Mei. Okay guys, so sekarang ni kita dekat booth Motor World untuk pelancaran beberapa buah model Komine punya merchandise lah. Jaket-jaket dia dan juga seluar, dan ini line-up yang bakal di-launchingkan. Okay, so ini dia punya bos Komine daripada Jepun ni. Dia akan explain tentang produk. Okay, today the topic is how to feel the wine that we actually read. Okay, Komine has been some change over the past few years. Okay guys, beberapa harga jaket Enigma lah, 187, 186, 185. Inilah harga dia, 500 lebih saja guys. So bagi saya mampu pilih lah untuk protection macam ni. Okay guys, harga benda keluaran ni untuk jaket JK 187, 186 dan juga 185, harga dia 500 lebih saja guys. 510 sehingga 590. Coming down to 186, 186 again, this is Ross Sea Island. WJ 7425 A2. Okay guys, riding pants dia mampu milik guys. Harga 230 saja guys, mampu milik. Okay, 1, 2, 3. Oh, kipas letak kat situ. Kipas letak kat sini supaya rasa sejuk. Okay, baik. Cocok power bank. Oh, baik. So bila riding tu dia sejuk lah. Okay, ni dia sampel pakai. Sejuk gigil lo. Okay, itulah dia barangnya. Bila letak dekat leher, bila kita riding, dia rasa sejuk lah. Abang Syom ni. Bukan. Salah lu. Bukan. Mata boleh. Semua pakai. Sampai ke alam barzah ni. Alam barzah. Pakai kat belakang mata. Dia bukan kipas guys, dia bukan kipas. Dia belakang tu dia ada besi supaya dia sejukkan kita daripada leher lah. Dia bukan kipas macam kita beli dekat pasar malam lah. Dia lain. Ni belakang tu ada macam besi tu. Besi tu yang transferkan sejuk tu. Benda pun dapat beri. Tunjuk belakang bang. Besi belakang dia. Belakang dia bang. Belakang dia ada benda besi ni yang buat sejuk tu. Alamak, tangan apa tu? Dia bukan kipas. So guys, inilah dia pentingnya guys. Yang besi ni lah yang kat kita punya badan supaya badan kita sejuk, bukan kipas Besi tu yang bagi kita sejuk lah sebenarnya. Bukan sekadar kipas tau. Di Perak, di Klang Valley, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu, Sabah. Diorang ada 30 dealer seluruh Malaysia, dealer Motor World. Okey guys, baru saja selesai pelancaran beberapa buah jaket daripada Komine. Bagi saya terbuka juga saya punya mata untuk memakai riding jacket Komine pasal dia ringan guys. Senang nak lipat, senang nak simpan, dan dalam masa yang sama ada safety. So okey, kita kembali ke bilik media kita untuk buat kerja. Untuk kita buat kerja lah. Kita dekat sini media ada berikan satu bilik khas, jadi mana media saja boleh masuk untuk buat kerja lah. So kita orang dah siap tadi ambil video kan. So sekarang kita lepak dalam bilik ni untuk kita terus upload lah. Alright, let's go. Panasan.
Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so selama ni anda menonton video saya, semua saya menggunakan DJI Mic Mini. Yang ini V1. Rupanya pun dah barai dah. Dah sekat setahun dah saya guna. Okay, so sekarang ni saya baru saja beli ni dia. Untuk tahun ni kita gunakan Mic Mini 2. Jom kita buka tengok dalam ada apa. Let's go. Okay guys, so yang DJI Mic Mini 2 ni lebih versatile dan dia lebih discreet dan dia lebih high quality. Dan of course bateri dia menjanjikan 8 jam operating hour. Ini jangan makan Okay, dah tak ada apa dah. Okay, so dia datang dengan pouch bag yang kita boleh simpan kita punya wire-wire dan segalanya. Ini adalah kabel dan juga charging port dia. Okay, comel lah charging port dia. Senang nak bawa gulu gila. Datang sekali dengan kabel. Okay, and then dia datang sekali dengan magnet. Dan juga yang terbaru ni, dia ada color-color tau. So macam ni, dia datang dengan color ala transparent. Kalau kata nak kekalkan color macam ni pun boleh. Kalau kata nak tukar color pun boleh. Ada satu package tu yang kita boleh tukar macam-macam color. Okay, inilah dia. So dalam package ni dia datang dengan color kelabu. So saya nak pakai color putih boleh, nak pakai dia colour macam ni pun boleh. Supaya saya senang, saya dapat tahu yang mic ni untuk kamera apa. Okay. Kuatnya dia punya ni. Dia punya magnet ni guys, kuat betul guys. Jangan risaulah kalau dah letak kat baju tu dia tak hilang Saya pun kurang pasti sebenarnya macam mana nak. Ni macam ni dia boleh. Okay, so nak pakai dia macam ni saja pun boleh. Maknanya kita lekat kat baju kita, lepas tu kita letak dia dekat dalam baju atau luar baju pun boleh. Atau kita nak pakai clip pun boleh. Kita nak pakai clip pun boleh. Kita boleh clip kat mana-mana. Nak clip kat sini ke, macam tu. So ini dia punya dead cat ataupun wind reduction, supaya bunyi angin tak masuk. Kita pasang dia bolt on macam tu je. Dah siap dah. Ataupun kita nak pasang colour ni, ya dah pasang colour gelap. Okay, yes. Tapi saya lebih prefer macam ni lah. Saya lagi suka. Dia nampak lebih menarik. Okay guys, so ada penambahan sikit dari segi size. Yang Mic Mini 1 ni lebih kecil. Yang Mic Mini 1 ni lebih kecil berbanding dengan Mic Mini 2. Mic Mini 2 dia besar sedikit lah. Okay, dia besar sedikit dan dia gemuk sedikit lah. Alright, so dia punya charger pun tak sama. Ini charger untuk Mic Mini 1 dia boleh buka. Dan ini ada USB-C. Okay, nak masuk yang ni tak boleh tak boleh. So dia kena pakai, memang kena pakai charger dia. Dan juga dia punya ni tak boleh buka. Dia memang dah datang dengan kabel dia. So bagi saya mudah lah. So tak mudah lah nak hilang benda ni. So benda ni taklah mudah nak hilang. Alright, itu sajalah yang saya nak beritahu. Tapi semestinya Mic Mini 2 ni lebih baik lah. Okay, so dalam video-video dia akan datang, saya akan menggunakan DJI Mic Mini 2. Kalau kata korang berminat nak beli, boleh tengok dalam link di bawah. Pastikan dapat di Shopee. Alright, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.